Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Okey, pada hari ni hari Minggu hari Minggu di bulan Februari, Encik Nelayan bawa tuan-tuan round dekat kebun Encik Nelayan ya. Okey, dekat mana kebun ni? Dekat Bandar Temeloh Okey, dekat Bandar Temeloh, 2 minit daripada Tol Temeloh. Okey. Alhamdulillah pada bulan 2 ni pokok dekat kebun ni boleh katakan semua berbunga. Memang rasa betul teronok. Penat-penat sebelum ni memang hilang Okey, tengok ni pokok yang ni. Pokok blackthorn dekat kawasan ni banyak pokok blackthorn. Ni. Okey, pokok blackthorn ni kecil je. Kecil je pokok dia. Tapi tengok bunga dia. Okey, ni bunga. Mana lagi bunga? Okey, tengok. Banyak semua dahan boleh dikatakan keluar bunga. Kecil-kecil cili padi, walaupun kecil macam ni, keluar bunga. Tengok ni. Okey, tengok lagi. Pokok blackthorn ni. Ini bunga dia. Ni. Banyak. Okey, sama juga pokok yang sebelah sini. Okey, yang sebelah sini, okey, kita tengok pokok sini pula Alhamdulillah. Kali ni memang betul-betul mantap lah. Tengok. Padu sampai kat bawah ni Pengalaman yang sebelum ni, buah dia satu kaki daripada tanah. Kalau yang ni, okey, kalau jadi Allahu Akbar. Ni. Ni. Okey. Tuan-tuan tahu tak? Tengok Ni. Dengan tanah. Dia kalau buah, tangkai dia kat sini. Tangkai kat sini, buah dia kat sini. 1 inci je. 1 inci daripada dekat dengan tanah. 1 inci je. Ni dahan-dahan semua yang kat bawah ni semua berbunga. Ni atas kepala ni. Oh ni semua baru keluar ni. Semua keluar. Ni semua bunga Okey, tengok lagi pokok lain. Kita pergi pokok sebelah lagi. Ini pokok musangki Ni pokok musangki. Ni pokok musangki. Semua bunga ni Alhamdulillah. Ceretek bunga. Okey, ni lagi musangki. Ni pokok besar musangki ni. Ni pokok yang tadi. Yang ini, yang sebelah ni semua bunga sampai kat bawah. Bunga ini
Lagi 1 minggu ke 2 minggu tengok bunga dia dah start panjang-panjang keluar. Lagi jelas nampak ketara. Semua keluar bunga ni. Banyak. Sampai hujung-hujung ni semua bunga ni. Kali ni Musang King insya-Allah memang jadi. Tuan-tuan boleh datang dekat Bandar Temeloh, terus dekat kebun, kita jual harga murah-murah je. Ya. Ini dah kena bahan dah, patah dah ni. Batang. Kena langgau. Semua Musang King. Kebun kat mana? Dekat Raf Durian Farm. Tuan-tuan boleh datang kat sini, boleh menginap kat sini. Kat sini ada 2 biji kolam. Tuan-tuan boleh bawa anak-anak menginap kat sini. Harga pun murah Tak dapat rumah banglo 2 tingkat. Bilik fully aircon. Semua bilik ada TV. Rumah cantik. 4 bilik air. Harga 350 siap dengan private pool lagi. Okay ni Tengok blackthorn. Semua bawa keluar-keluar bunga. Banyak peringkat ni. Alhamdulillah. Mantap kali ni. Sampai bawah-bawah bunga. Tengok pokok sebelah ni pula. Yang ni semua tadi dah tahu kan. Ni semua dah berbunga. Kita tengok yang ni pula. Okey. Mana-mana pokok dekat kebun tuan-tuan yang tak pernah berbunga tu, kalau tuan-tuan nak dapatkan cara ataupun nak tanya saya macam mana untuk bagi pokok ni berbunga, tuan-tuan boleh kontak saya. Kita boleh bagi khidmat cara macam manalah nak bagi pokok kita ni berbuah. Sebelum ni memang kita tak ada ilmu sangat, tapi kali ni kita tahu dah macam mana dia punya kaedah nak bagi pokok ni berbunga. Lebat Okey. Kita nak tengok pokok apa lagi Pokok blackthorn. Kita round lagi. Tengok pokok blackthorn, pokok IOI. Okey, IOI Tengok pokok IOI, yang ni pun berbunga. Yang ni pun berbunga, tengok Banyak semua bunga ni. Ni bunga. Ni semua bunga ni. Ni semua bunga. Bunga-bunga sampai kat atas. Di atas ni berbunganya. Masya-Allah, penuh bunga. Okey, kita pergi pokok sebelah pula. Okey. Tak kurang juga dengan pokok limau. Tengok pokok limau kita. Buah penuh. Penuh buahnya. Okey, ni limau juga. Okey, pokok yang ni IOI Tengok IOI kita. Alhamdulillah. Mercik bunganya. Sampai-sampai kat bawah ni bunga penuh. Padu. Mantap. Okey lagi. Okey, kita pergi kat pokok ni Ni semua pot blackthorn Okey, plot blackthorn. Kat sini, sebelah sini semua banyak blackthorn Blackthorn Musang King. Ini cuma bunga-bunga dia. Sampai ke atas-atas Sebelum ni 1-2 dahan macam tu je bunga. Tapi ini nak ambil. Kalau ada pokok ni ada 20 dahan semua keluar bunga. Tak kira lah yang rendah ke, yang tinggi ke, sama. Macam ni tengok ni. Dahan daripada start yang bawah. Ini dahan paling bawah kan.
bawah semua. Ini dah yang atas. Atas. Okey. Kita pergi dekat pokok yang baru ni buah banyak kan. Okey, baru ni yang buah banyak tu. Saya dah pruning balik. Tapi sayangnya tak sempat nak isi baju subuh. Tak sempat betul nak isi baju subuh. Nah, dia keluar balik bunga. Merecik. Dahan yang keluar bunga tu hari, nah merecik dia keluar bunga. Ya. Keluar habis. Sampai bawah ni. Kali ni banyak pada yang sebelum ni lagi. Kalau sebelum ni ada 50 biji, kali ni saya tak tahu lah berapa biji lagi. Jangan terkojol pokok ni sudah. Ni ya. Tak ada lagi tangkai-tangkai yang lama ni habis dengan tali-tali ni. Tak sempat lagi nak buang. Dia keluar bunga balik. Okey, kita pergi kat pokok blackthorn sebelah ni lagi. Ni sebab semua blackthorn belah ni. Ni bunga. Okey. Kita tengok kat sini kan. Okey, ni saya berdiri. Okey, berdiri. Dia punya bunga ni paras mana? Paras peha saja. Semua bunga. Sampai ke atas tu semua bunga. Masya Allah. Rezeki yang Tuhan nak bagi kali ni kot. Harap-harap jadi rezeki kali ni. Okey, saya nak cerita kat tuan-tuan ya. Okey, ni pokok blackthorn. Yang sebelah ni pokok musang king. Okey. Ni blackthorn ni keluar bunga. Keluar bunga lah. Kemudahan ni keluar bunga ni. Tengok ni pokok musang king dua kan. Double planting. Kita tengok ni bunga musang king. Ni keluar bunga. Dah start keluar bunga. Satu point ni ada dua jenis buah. Satu pokok musang king, satu lagi pokok blackthorn. Okey. Kali ni memang orang cakap tu teruja sangat lah. Rasa macam nak melompat pun ada ni. Sebab terlampau banyak. Semua pokok pun bunga. Tak kira lah musang king ke blackthorn ke, teka ke, D24, motong, semua berbunga. Okay, tengok ni musang king. Okay, yang ni tadi double planting blackthorn. Yang ni musang king. Yang ni pun musang king. Ni pun musang king. Okay, tengok musang king ni ya. Bunga dia. Okay. Okay, ni bunga yang 2 minggu lepas. Bunga ni buah yang 2 minggu lepas Ni 2 minggu lepas punya buah habis last gugur. Meletup keluar bunga balik. Sampai semua dahan keluar bunga. Ni pokok motong pokok motong ni biasalah. Keluar bunga. Mercik juga keluar. Tu. Sampai ke atas-atas tu bunga. Tak pernah lagi berbunga. Kali ni pun meletup. Dia bagi bunga kau-kau.
Blackthorn. Okay, ni sepadan ya, sepadan dengan kebun getah. Pokok ni baru lepas buat pruning ya. Ya, baru lepas buat pruning. Habis keluar bunga terus. Merecik bunga. Tuan-tuan kena buat pruning ya, kena buat. Kalau nak bagi dia keluar bunga banyak, memang kena buat pruning. Bagi dia keluar bunga. Okey. Banyak Musang King, Blackthorn. Okey, tengok Blackthorn yang ni. Yang ni nampaknya baru keluar bunga. Kendian sikit ya, dia lewat sikit yang ni. Ada, tapi dia tak panjang lagi. Sebelum baru nak keluar, dia lewat sikit. Yang lain dah panjang-panjang kan, dia lewat sikit. Ini pun sama, lewat. Ini sama, IOI. Ini Musang King. Ini tu pun Musang King. Kecil lagi ya, bunga semacam ni. Kali ni Masya Allah. Semua dahan berbunga. Allah Akbar. Ni banyak ni Blackthorn, Musang King semua belah sini ni. Okey. Tuan-tuan nak tahu baju apa saya guna? Okey ni baju subuh. Lepas habis buah, bagi baju subuh. Lepas tu bagi baju buah Novatec Premium. Okey harga pun tak mahal mana. 3 biji buah saja 3 biji buah sahaja boleh beli baju ni seguni ya. Ini pun sama. Kalau buah Blackthorn tu 2 biji saja dah boleh beli. Sebenarnya jangan kedekut beli baju kalau kita nak hasil yang mantap. Boleh beli baju. Ni pokok Musang King. Ni pun Musang King. Semua baru lepas buat pruning Lepas buat pruning, keluar bunga, meletup. Nampak? Penuh bunga. Ni Blackthorn. Semua dahan berbunga ni banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki kali ni dapat jadi lepas orang cakap tu buat belanja okey lah. Memang terbaik lah. Ni Musang King bunga sampai kat bawah ni ni. Banyak bunga. Banyak ini pun banyak bunga. Yang ni pokok Blackthorn. Semua dahan ada. Okey. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan tips ataupun petua penggunaan baja, tuan-tuan boleh kontak saya. Okey, tuan-tuan boleh dapatkan baja yang saya tunjuk tadi. Nitra Posca 15.
Baja Novatex premium Baja Novatex premium. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat Shopee pun boleh. Mudah tak perlu nak keluar nak keluar ke bandar beli. Dia terus hantar depan pintu Boleh beli kat Shopee je. Harga pun murah. Penghantaran silap-silap boleh dapat free kalau tuan-tuan pandai. Harga pun tak mahal mana. Boleh beli sikit, boleh beli banyak dekat Shopee Okey. Baja Novatex dengan baja Nitra Posca. Okey. Sekian perkongsian ringkas saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.